Pernahkah Anda merasakan seolah-olah hidup Anda sudah berakhir? Seolah-olah Anda sudah sampai ke penghujung jalan? Seolah-olah segala yang Anda usahakan dan bina runtuh di depan mata, dan yang tinggal hanyalah kehampaan? Ramai orang yang bangun setiap pagi dengan dada yang sesak, namun tetap mengukir senyuman di tempat kerja. Ada yang menangis diam-diam di dalam bilik mandi, supaya tiada siapa perasan. Ada yang memandu berjam-jam tanpa arah tujuan, hanya kerana tidak sanggup pulang ke rumah dan menghadapi kesunyian. Tapi ada satu perkara yang mungkin Anda tidak tahu. Tuhan menulis permulaan yang terindah pada saat-saat yang nampaknya seperti pengakhiran. Dalam Alkitab, ada kisah tentang Ayub, seorang lelaki yang kehilangan segalanya. Anak-anaknya, hartanya, kesihatannya. Namun dia tidak pernah menyerah pada Tuhan. Dan bagaimana kisahnya berakhir? Tuhan memulihkan segalanya, malah menggandakan segala yang telah hilang. Mungkin hari ini Anda tidak nampak jalan keluar. Mungkin segalanya di sekeliling sedang runtuh satu persatu. Tapi tahukah Anda apa yang Tuhan lakukan dengan puing-puing itu? Dia membina semula. Dari kehancuran, Dia mencipta kebangkitan. Dan lihatlah, berapa banyak kisah kebangkitan yang lahir dari titik paling bawah dalam hidup seseorang? Anda pernah dengar kisah Oprah Winfrey? Beliau didera semasa kecil, ditolak oleh orang yang sepatutnya melindunginya, pernah lapar dan tidak berdaya. Tapi beliau tidak menyerah. Beliau percaya bahawa masa lalunya tidak menentukan masa depannya. Dan hari ini, beliau dikenali sebagai salah seorang tokoh komunikasi paling berpengaruh di dunia. Jangan berhenti berharap. Tuhan masih menulis kisah Anda. Dan Dia tidak pernah biarkan ceritanya tamat di tengah jalan. Pernahkah Anda berdoa dengan penuh pengharapan, dengan hati yang penuh kesedihan tetapi segalanya tetap tidak berubah? Pernahkah Anda melutut di bilik air, dalam kereta, mencari jawapan, meminta petunjuk, dan yang Anda dengar hanyalah kesunyian? Saat-saat seperti Skim, kebanyakan orang mula bertanya dalam hati, adakah Tuhan telah melupakan aku? Adakah ini hukuman? Adakah doa aku tidak didengari? Lalu kita pun terperangkap dalam kitaran yang merosakkan. Hati mula dilanda keraguan, jiwa semakin berat, dan fikiran mula percaya bahawa mungkin tiada rancangan pun, mungkin tiada maksud di sebalik semua ini. Tapi apa yang ramai tak sedar ialah, kesenyapan Tuhan, selalunya bukan tanda penolakan. Ia adalah proses. Ia adalah masa pertumbuhan. Ia adalah bentuk perlindungan. Dalam Alkitab, terdapat satu kisah yang sangat dekat dengan perasaan seperti ini. Kisah Yusuf. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Dibuang ke dalam perigi seolah-olah dia tidak berharga. Dijual sebagai hamba, dibawa ke negeri asing, dituduh atas kesalahan yang tidak dilakukannya, lalu dipenjara. Tahun demi tahun berlalu dalam senyap. Bertahun-tahun dia boleh saja berfikir, Tuhan telah meninggalkan aku. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tetap percaya. Dan Skim yang menyelamatkan kita, terus percaya. Walaupun segalanya kelihatan bertentangan. Mungkin Anda sedang mengalami hal yang sama hari ini. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan dan tidak nampak masa depan. Mungkin orang yang Anda kasihi telah pergi, dan Anda rasa seperti dunia runtuh. Mungkin Anda sedang berjuang dengan penyakit, dengan tekanan emosi, dengan hutang yang menyesakan, dan Anda rasa semua pintu tertutup. Tapi izinkan saya berkongsi sesuatu yang boleh mengubah cara Anda melihat keadaan ini. Tuhan bekerja dalam senyap. Langit tidak diam. Dia sedang melakukan sesuatu di balik tabir. Dan dalam diam Skim dia paling aktif membina. Apa yang menarik ialah, ramai orang fikir mukjizat berlaku hanya bila keadaan menjadi lebih baik. Tapi mukjizat yang sebenar berlaku apabila semuanya tetap sama, tapi Anda tidak berputus asa. Bila Anda memilih untuk terus melangkah walaupun tidak faham. Bila Anda tetap bangun dari katil walaupun dunia terasa menghimpit. Skim iman yang sejati. Skim penyembahan yang murni. Skim saat Anda berkata kepada Tuhan, aku tak nampak, tapi aku tetap percaya. Dan sebenarnya, bukan mudah untuk bertahan. Berapa kali awak pernah berharap untuk hilang begitu saja? Pernah terbangun dan rasa seolah-olah kehadiran awak langsung tidak memberi apa-apa makna?
Berapa kali fikiran untuk menyerah segalanya singgah di hati awak kerana kelihatan semuanya lebih mudah begitu? Tapi walaupun semua itu berlaku, awak masih di sini. Awak masih berdiri. Dan itu membuktikan sesuatu yang besar. Awak memiliki kekuatan yang mungkin awak sendiri tak sedar. Dan kekuatan itu ada namanya. Ia adalah kasih kurnia. Ia adalah belas ihsan. Ia adalah Tuhan yang memegang awak pada saat awak sudah tak lagi mampu berdiri sendiri. Ramai orang di luar sana yang sedang melalui senyap yang sama. Orang yang tersenyum di tempat kerja, tapi menangis diam-diam dalam tandas. Orang yang memuat naik gambar yang gembira, tapi hatinya kosong dan sunyi. Orang yang menghantar anak ke sekolah, yang mengurus rumah, yang membayar bel kira-kira RM2,500 setiap bulan, tapi rasa seolah-olah mereka tak wujud. Seolah-olah tiada siapa nampak betapa kuatnya mereka sedang cuba untuk terus bertahan. Mungkin awak adalah salah seorang daripada mereka. Mungkin awak sedang menunggu satu petanda, satu kata, satu harapan yang berkata, jangan berhenti sekarang. Kalau itu yang awak nanti-nantikan, dengarlah ini dengan seluruh hati awak. Ini bukan penamat. Masih ada jalan. Masih ada maksud. Dan Tuhan belum berputus asa terhadap awak. Awak tak perlu rasa untuk tahu Dia ada. Kehadiran Tuhan tidak bergantung pada emosi awak. Tidak juga pada prestasi awak. Ia tetap ada. Ia setia. Kadang diam, tapi benar-benar wujud. Dan dalam diam skim Dia sedang membentuk, mengubah, menyediakan. Nak bukti yang berlaku di dunia nyata? Fikirkan tentang kisah Denzel Washington. Salah seorang pelakon terbesar dunia hari ini. Tapi masa muda dulu, orang langsung tak percaya dia akan berjaya. Gagal uji bakat. Diejek kerana rupa parasnya. Tidak diberi peluang. Tapi dalam satu doa bersama seorang wanita tua di gereja, dia menerima nubuatan. Awak akan bercakap dengan jutaan orang. Awak akan memberi inspirasi kepada dunia. Walaupun tiada apa-apa berlaku ketika itu, dia percaya. Dia teruskan. Dia bekerja keras. Dia tak putus asa. Dan hari ini, bukan saja dia berlakon, tapi dia juga menggunakan pengaruhnya untuk bercakap tentang Tuhan, tentang iman, tentang tujuan hidup. Kenapa? Sebab dia tak berhenti ketika semuanya diam. Dia percaya pada prosesnya. Dan mungkin sekarang adalah masa awak untuk percaya juga. Walaupun tak nampak. Walaupun tak rasa, walaupun tak dengar, percaya saja. Cuba buat sesuatu. Selama seminggu ini, ambil sedikit masa setiap hari hanya untuk awak dan Tuhan. Mungkin waktu pagi, mungkin semasa memandu, mungkin sebelum tidur. Tapi pada masa itu, jangan minta apa-apa. Hanya berceritalah. Luahkan segalanya. Seperti berbicara dengan sahabat paling rapat awak. Dan selepas itu, diam sebentar. Hanya dengar. Hanya rasa. Awak akan terkejut dengan ketenangan yang mula mengisi diri awak. Sebab Tuhan berbicara dalam diam. Dan apabila Dia bersuara, walau tanpa kata, roh kita tetap dapat mendengarnya. Jadi jika segala-galanya di sekeliling awak kini seolah-olah membisu, itu tandanya Tuhan sedang bekerja dalam awak. Dia sedang menyediakan sesuatu yang belum dapat dilihat dengan mata, tapi yang boleh mula dipercayai oleh hati awak. Tahan sedikit lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Langkahkan kaki sekali lagi. Sebab langit belum selesai menulis, dan halaman seterusnya boleh jadi permulaan kemenangan awak. Ada masa dalam hidup di mana segalanya runtuh dalam sekelip mata. Awak pandang ke belakang, dan rasa rindu pada diri awak yang dulu. Pandang ke depan, yang ada cuma ketidakpastian. Dan dalam saat sekarang, yang tinggal hanya kesakitan. Seolah-olah hidup telah memberikan kejutan yang terlalu hebat. Hingga awak beku. Orang lain terus bergerak. Dunia terus berputar. Tapi di dalam awak, seolah-olah segalanya berhenti. Awak cuba senyum, tapi senyum itu hampa. Cuba jadi kuat, tapi kekuatan itu sendiri menyakitkan. Cuba berpura-pura semuanya baik, tapi jiwa awak sudah penat menipu. Dan di tempat inilah,
ramai yang rasa mereka sudah sampai ke penghujung. Dan mungkin sekarang inilah keadaan kamu. Kamu sedang cuba memahami bagaimana semuanya boleh sampai ke tahap ini. Bila agaknya semuanya mula terlerai, di mana jalan cerita mula hilang arah, kamu melihat pada perkahwinan yang kini hancur, anak yang menjauhkan diri, kewangan yang sudah tiada, kesihatan yang semakin merosot, dan kamu berfikir, tak ada jalan keluar. Tapi sebenarnya, di titik inilah Tuhan paling suka bertindak. Sebab bila semua runtuh, bila tiada apa yang tinggal, bila kamu sampai ke dasar hidup, Tuhan memulakan pembinaan semula. Pernah kamu terfikir tak bahawa kadang-kadang kita perlu hilang semua yang luaran supaya dapat menemui apa yang benar-benar penting? Kadang-kadang, Tuhan izinkan kita kehilangan apa yang kita sangka segalanya, hanya untuk tunjukkan bahawa Dia adalah segalanya yang tak akan pernah hilang. Apa yang kamu nampak sebagai penamat, mungkin sebenarnya adalah permulaan dari sudut pandangan Tuhan. Sebab Tuhan tak terikat pada had manusia. Dia bekerja mengikut rancangannya. Dan rancangan Tuhan sentiasa melebihi apa yang mampu difikirkan oleh manusia. Dalam Alkitab, kisah Ayub adalah satu seruan harapan untuk siapapun yang rasa hidupnya sudah berakhir. Ayub seorang yang jujur dan takutkan Tuhan. Tapi dalam sekelip mata, dia kehilangan anak-anak, kesihatan, dan segala kekayaan. Dia ditinggalkan, sakit, bahkan isterinya pun menjauh. Tapi Ayub tidak memaki Tuhan. Dia menangis. Dia bertanya. Dia berasa hancur. Tapi dia tetap berdiri. Dan kerana ketabahannya, Tuhan pulangkan semuanya berganda. Semuanya. Ini bukan sekadar cerita dongeng. Ini adalah bukti hidup. Sebab Tuhan bukan hanya membenarkan kesakitan. Dia ubah kesakitan itu jadi kemuliaan. Sekarang cuba bayangkan, berapa ramai yang kamu kenal hari ini yang kisah hidup mereka mengagumkan, tapi sebenarnya bermula dari penderitaan? Kebanyakan kisah yang membakar semangat dunia, bermula dari kehancuran. Dari duka, kehilangan, kejatuhan, pengkhianatan. Sebab di saat skim kita terpaksa lihat ke dalam, belajar semula, serah pena kehidupan pada Tuhan untuk tulis bab seterusnya. Kamu pernah dengar kisah hidup Oprah Winfrey? Masa kecil, dia didera secara seksual, ditolak oleh keluarga, hidup dalam kemiskinan yang melampau. Masa remaja, dia hamil dan kehilangan bayi itu. Dia cuba bunuh diri. Tapi bertahun kemudian, dia bangkit dan menjadi antara wanita paling berpengaruh di dunia. Bagaimana? Sebab dia tak berhenti di tengah trauma. Dia tak terperangkap dalam gurun hidup. Dia teruskan langkah. Dia bertahan. Dia percaya bahawa apa yang tampak seperti akhir boleh jadi permulaan kepada sesuatu yang serba baru. Dan begitulah yang berlaku. Sekarang, pandanglah hidup kamu sendiri. Apa yang hari ini kelihatan mustahil untuk diperbaiki? Apa yang kamu lihat dan kamu berkata, dah tak ada harapan? Mungkin hubungan yang rosak. Mungkin kemurungan yang membunuh diam-diam. Mungkin hutang yang terlalu berat, sekitar RM250,000. Mungkin ketakutan terhadap masa depan, kesunyian, atau kematian. Tapi Tuhan yang membangunkan Ayub, yang memberi kekuatan kepada Oprah, yang mengubah kisah ramai orang, Dia juga boleh ubah cerita hidup kamu. Mungkin kamu cuma perlukan satu langkah berani, satu langkah iman, satu langkah untuk pulang kepada Tuhan, pulang kepada diri sendiri, pulang untuk bermimpi semula, untuk bernafas dengan harapan semula. Sebab bila Tuhan masuk, debu pun boleh jadi ciptaan baru, abu pun boleh jadi saksi, tangisan pun boleh berubah menjadi nyanyian. Dan ya, memang suka nak percaya bila semuanya hancur lebur, bila bel makin bertimbun dan setiap panggilan hanyalah tuntutan bayaran, bila kesunyian mengetuk pintu dan tiada siapa pun peduli, bila cermin pun tak lagi pantulkan sosok yang kamu banggakan. Tapi dalam keadaan beginilah Tuhan paling banyak bekerja. Sebab Tuhan tak melihat seperti manusia. Manusia lihat kegagalan, Tuhan nampak permulaan. Dunia lihat kehilangan,
Tuhan lihat benih. Dunia lihat penamat. Tuhan lihat titik mula. Kamu tak perlu faham semuanya sekarang. Tak perlu tahu bagaimana semuanya akan berlaku. Kamu hanya perlu percaya bahawa kamu akan berjaya. Bahawa masih ada jalan terbuka di hadapan. Bahawa Tuhan masih menyediakan sesuatu yang istimewa untukmu. Cuba lakukan ini. Sepanjang minggu ini, setiap hari, tuliskan 3 perkara yang kamu telah lalui dan atasi. Tidak kira besar atau kecil. Mungkin hari di mana kamu berjaya bangun dari katil walaupun tidak ada semangat. Mungkin hari kamu tidak menangis walau teringat seseorang. Mungkin juga detik kamu memilih untuk terus bertahan. Tulis semuanya. Kerana setiap satu dari kemenangan kecil ini adalah bukti bahawa kamu belum sampai di penghujung. Kamu sedang melalui sebuah perjalanan. Dan sesiapa yang sedang dalam perjalanan sedang dibentuk. Kesakitan bukanlah noktah cerita kamu. Ia hanyalah koma dalam ayat. Dan pena yang sedang menulis kisahmu masih berada di tangan Tuhan. Dia masih menulis. Dan apabila dia menulis, gurun pun mampu berbunga. Lembah kering pun boleh dipenuhi kehidupan. Bahkan kamu, yang hari ini hampir menyerah, akan tersenyum kembali, akan percaya kembali, akan hidup kembali. Kerana penghujung yang kamu nampak, mungkin sebenarnya adalah permulaan yang Tuhan sudah rancang. Ada waktu di mana kita merenung diri sendiri dan terfikir, aku tak layak. Aku tak cukup kuat. Aku tak ada apa yang diperlukan. Dan realitinya, ramai yang berhenti sebelum sempat mencuba, kerana mereka memikul beban yang bukan milik mereka. Perbandingan, ketakutan, rasa bersalah, malu. Perasaan seolah-olah orang lain lebih rohani, lebih bersedia, lebih suci, lebih layak. Dan semua ini membuatkan kita kaku. Membuatkan kita sesak. Membuatkan kita merasa begitu jauh dari siapa yang Tuhan sebenarnya panggil kita untuk jadi. Tapi benarkah Tuhan sedang mencari yang paling kuat, paling sempurna, paling berbakat? Seluruh isi Alkitab menjerit bahawa itu tidak benar. Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Tuhan mencari hati yang bersedia. Hati yang berani berkata aku di sini, walaupun masih takut, walaupun penuh luka, walaupun syarat kelemahan. Kerana dalam kerajaan Tuhan, mereka yang mengakui kelemahan adalah yang paling dekat dengan kuasanya. Ingat tak tentang Petrus? Salah seorang murid terdekat Yesus. Dialah yang berjalan di atas air. Dialah yang berkata takkan pernah meninggalkan gurunya. Tapi saat paling gelap, dialah yang menafikan Yesus. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Dan selepas penafian yang ketiga, pandangan Yesus bertemu dengan matanya. Bayangkan berat rasa itu. Malu, rasa bersalah, rasa gagal. Tapi tahu tak apa yang Yesus lakukan? Dia memulihkan Petrus. Dia mempercayakan tanggungjawab besar untuk menjaga umat kepada Petrus. Petrus jatuh, tapi tidak dibuang. Dia dibangkitkan semula. Kerana Tuhan tidak membuang orang yang jatuh. Dia menyembuhkan. Dia memperbaharui. Dia mengubah. Dan mungkin sekarang kamu sedang merasa seperti Petrus. Penuh rasa bersalah. Malu. Merasa kamu sudah habiskan semua peluang. Merasa Tuhan takkan gunakan kamu lagi kerana apa yang kamu buat, kata, atau lalui. Tapi dengar ini, tiada satu pun kegagalan kamu yang cukup besar untuk menghentikan Tuhan yang memulihkan. Jika dia memilih Daud selepas berzina, jika dia mengangkat Musa walau pernah membunuh, jika dia mengubah Saulus menjadi Rasul Paulus, kenapa dia tak boleh bangkitkan kamu? Kamu tidak perlu hidup yang sempurna untuk mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan. Kamu hanya perlu bersedia. Sedia untuk bermula semula. Untuk cuba sekali lagi. Untuk berkata, ya walaupun dalam ketakutan. Kerana Tuhan memperlengkapi siapa yang Dia panggil. Dia tidak memilih kamu kerana siapa kamu hari ini. Dia memilih kerana Dia tahu apa yang boleh Dia lakukan dalam dirimu, melalui dirimu, meskipun dengan segala kelemahanmu. Berapa kali kamu telah digunakan Tuhan tanpa kamu sedar?
Dalam mesej yang kamu hantar tepat pada masanya kepada seseorang. Dalam kata-kata penghiburan yang terluas sewaktu berbual. Dalam pelukan yang memberi kekuatan kepada seseorang yang hampir menyerah. Adakah kamu fikir semua ini berlaku secara kebetulan? Tidak. Ini bukan satu kebetulan. Ini adalah rancangan ilahi. Tuhan telah pun menggunakan hidup kamu dalam perkara-perkara kecil. Dan kini, Dia mahu menggunakan kamu sepenuhnya. Jangan pernah fikir bahawa untuk serahkan diri kepada Tuhan kamu perlu mikrofon, mimbar atau jawatan dalam pelayanan. Tuhan boleh menggunakan kamu di mana kamu berada sekarang. Di pejabat, di sekolah, di rumah bersama anak-anak, di tengah-tengah kawan-kawanmu. Kadangkala, tempat yang paling strategik untuk misi adalah ruang tamu rumah sendiri. Kadangkala, penyembahan yang paling dalam berlaku sewaktu kamu mencuci pinggan sambil berdoa dalam hati. Dan kadangkala, khotbah terbesar dalam hidupmu adalah ketika kamu memilih untuk membalas kebencian dengan kasih. Jangan pandang rendah kepada tempat kamu berada sekarang. Jika Tuhan hadir bersama kamu di situ, maka tempat itu adalah tanah yang suci. Tahukah kamu siapa yang benar-benar memahami perkara ini? Nick Vujicic. Dia dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Dia pernah menjadi bahan ejekan, mengalami kemurungan yang dalam, pernah ingin menamatkan nyawanya sendiri. Dia merasakan bahawa hidupnya adalah satu kesilapan. Tiada nilai. Mustahil Tuhan boleh guna dirinya. Tetapi segalanya berubah apabila dia menyerahkan lukanya kepada Pencipta. Tuhan menukar kesakitannya menjadi kekuatan. Kini, Nick memberi inspirasi kepada berjuta-juta orang di seluruh dunia. Bukan kerana dia sempurna, tetapi kerana dia sanggup. Mungkin keajaiban terbesar dalam hidupmu bukan sesuatu yang Tuhan akan lakukan demi kamu, tetapi sesuatu yang Tuhan mahu lakukan melalui kamu. Dan ia hanya akan bermula apabila kamu berhenti melarikan diri dan mula berkata, ya. Walaupun kamu tidak faham, walaupun hati kamu takut, walaupun kamu merasa tidak cukup baik, kerana realitinya adalah, tiada siapa yang cukup sendirian. Tetapi dengan Tuhan, yang lemah boleh menewaskan gergasi, yang dipinggirkan boleh menjadi pemimpin, yang ditolak boleh dijadikan teladan, yang tidak dijangka boleh menjadi pilihan utama Tuhan. Buatlah satu komitmen hari ini, satu yang mudah. Dalam 30 hari yang akan datang, setiap pagi apabila kamu bangun, ucapkan ayat ini dengan suara yang kuat. Tuhan, aku bukan insan yang sempurna tetapi aku milik-Mu. Gunakanlah aku mengikut kehendak-Mu. Itu saja. Tak perlu indah. Tak perlu dramatik. Ia cuma perlu jujur. Kerana Tuhan mendengar isi hati lebih dahulu sebelum mendengar suara. Dan bila Dia menemui kejujuran, Dia mengubah tanah liat menjadi bejana. Kekacauan menjadi kesaksian. Kelemahan menjadi kekuatan. Kamu tidak ketinggalan. Kamu tidak lambat. Kamu berada tepat pada waktu yang Tuhan tentukan untuk memulakan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Soalannya sekarang, adakah kamu bersedia? Ada luka yang kita sendiri pun tak tahu nak jelaskan. Kesakitan yang tidak dapat dikesan dalam laporan perubatan. Tiada siapa nampak. Kamu pun cuba abaikan, tetapi ia masih di situ. Berdenyut-denyut. Ada yang datang kerana kehilangan, ada yang datang kerana penolakan, ada yang muncul akibat impian yang hancur dan harapan yang musnah. Kekecewaan yang mencarik jiwa dan meninggalkan parut yang dalam. Bila semua kesakitan itu terkumpul, kita mula tertanya-tanya, kalau Tuhan sayangkan aku, kenapa Dia biarkan semua ini berlaku? Kalau Dia sentiasa bersamaku, kenapa Dia tak halang semua ini daripada terjadi? Adakah Dia lupa tentang aku? Mungkin kamu sedang berada tepat di titik itu sekarang. Cuba mencari makna di sebalik rasa sakit ini. Cuba memahami tujuan di sebalik penderitaan ini. Tetapi kalau kita lihat pada salib, kita akan faham sesuatu. Anak Tuhan sendiri pun melalui penderitaan. Dan bukan penderitaan kecil. Yesus menangis. Dia merasa ketakutan. Dia cemas. Di Taman Getsemani, Dia berpeluh darah kerana tekanan yang luar biasa. Dia merayu kepada Bapa,
minta agar jika boleh, cawan itu dijauhkan daripadanya. Dan apa yang dia dengar? Langit tetap diam. Bapa tidak menjawab. Tetapi walaupun begitu, Yesus tidak lari. Dia bertahan. Dia percaya. Dan dari situ kita belajar bahawa diamnya Tuhan bukanlah tanda dia pergi. Bahawa penderitaan bukan bermaksud Tuhan tiada. Dan kadangkala, justru dalam kesakitanlah tujuan hidup kita mula kelihatan. Kita selalu cuba lari daripada kesakitan. Tetapi kebenarannya, ada perkara yang hanya lahir dalam diri kita apabila kita berani melalui penderitaan itu. Dalam derita, kita belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam luka, kita jadi lebih matang. Kesakitan seringkali menjadi saat di mana kita akhirnya mendengar suara-suara yang sebelum ini tertindas oleh hiruk-pikuk kehidupan seharian. Bukan bermakna kesakitan itu sesuatu yang baik, tetapi ia membawa maksud bahawa Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan itu berlaku tanpa tujuan. Bahkan, dia menggunakan setiap detik luka itu untuk membentuk, mengajar, dan memulihkan kita. Pernahkah Anda perasan bahawa mereka yang paling lembut hatinya, paling bijaksana, dan paling memahami perasaan orang lain, seringkali adalah mereka yang telah melalui kesakitan paling mendalam dalam hidup? Itu bukan kebetulan. Sebab apabila penderitaan diletakkan di tangan Tuhan, ia menjadi alat penyembuhan, bukan sekadar untuk diri sendiri, tapi juga buat orang lain di sekeliling kita. Mungkin apa yang sedang Anda lalui sekarang ini bukanlah untuk menjatuhkan Anda, tetapi untuk menjadikan Anda seseorang yang mampu menyembuhkan luka orang lain suatu hari nanti. Betapa ramai di luar sana yang menyimpan luka dalam diam, yang kelihatan ceria di luar tetapi hati mereka penuh darah yang tak terlihat. Dan Anda, kerana mampu bertahan dengan apa yang sedang dilalui, boleh menjadi jawapan kepada doa seseorang yang tidak lagi tahu kepada siapa harus berpaling. Memang sukar melihat tujuan di tengah badai yang sedang melanda. Tapi percayalah, Anda tidak akan keluar dari badai ini dalam keadaan yang sama seperti Anda masuk. Anda akan keluar daripadanya lebih kuat, lebih bijak, lebih penuh kasih sayang, dan lebih dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang, kesakitan adalah tanda bahawa Tuhan sedang menarik kita keluar dari sesuatu yang sudah tidak lagi sejalan dengan rancangannya untuk hidup kita. Kita terlalu mudah terikat dengan tempat, dengan manusia, dengan keadaan tanpa menyedari bahawa semua itu sudah tidak memberi nutrisi kepada jiwa kita. Maka datanglah kesakitan sebagai satu panggilan kesedaran, satu dorongan dari syurga untuk bergerak menuju sesuatu yang baharu. Sebab kenyamanan yang berpanjangan boleh menjadikan kita beku. Tapi kesakitan, ia membuat kita bergerak. Ia mengajar kita bagaimana untuk berdoa dengan sebenar-benarnya. Untuk benar-benar bersandar. Untuk benar-benar menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Pernah dengar kisah J.K. Rowling? Sebelum menghasilkan siri buku yang menjadi antara paling berjaya di dunia, dia berada dalam titik paling kelam dalam hidupnya. Tiada pekerjaan. Terperangkap dalam kemurungan. Membangunkan anak perempuannya seorang diri. Dia menulis sebahagian daripada buku pertamanya di kedai kopi kerana rumahnya tidak mempunyai pemanas. Dia ditolak berkali-kali oleh penerbit. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus menulis walau dalam penderitaan, walau tanpa sokongan, walau tanpa wang, lebih kurang bersamaan dengan RM100 Malaysia dalam poketnya. Dan hari ini, berjuta orang terinspirasi dengan kisahnya. Mengapa? Kerana dia tidak biarkan penderitaannya menjadi noktah akhir. Dia melaluinya, dan keluar dengan kemenangan. Anda juga boleh. Kesakitan memang tidak menyenangkan, tapi ia boleh menjadi titik perubahan. Dan tidak kira kesakitan apa yang sedang Anda tanggung sekarang, sama ada jasmani, emosi, atau rohani, Tuhan tahu setiap detiknya. Dia bersama Anda dalam tangisan. Dia turut merasa peritnya. Dan lebih dari itu, dia berjanji, tangisan mungkin berlangsung sepanjang malam, tetapi kegembiraan akan tiba saat pagi menjelma. Dia tidak pernah kata malam tidak akan datang. Tetapi dia janji malam itu bukan penamatnya. Anda tidak perlu berpura-pura kuat. Tidak perlu menyembunyikan air mata. Tuhan melihat. Tuhan memahami. Tuhan memeluk Anda dalam kasih-Nya.
Namun dia juga ingin Anda tahu bahawa kesakitan ini ada titik pengasirannya. Apa yang hari ini kelihatan mustahil untuk ditanggung, akan berlalu, akan sembuh, akan menjadi kisah kemenangan. Dan apabila Anda melihat ke belakang suatu hari nanti, Anda akan sedar bahawa kesakitan ini membawa Anda lebih dekat kepada tujuan hidup yang Tuhan rancangkan untuk Anda. Jika Anda mahu, lakukan satu latihan ini. Dalam beberapa hari mendatang, tuliskan apa sahaja yang Anda sedang rasa. Walau hanya sepatah dua kata, walau kelihatan tidak tersusun. Tulis seolah-olah Anda sedang menulis sepucuk surat kepada Tuhan. Kemudian bacalah dengan suara lantang. Luahkan padanya semua yang selama ini terpendam. Akan menyakitkan? Mungkin. Tetapi itu juga akan menyembuhkan. Kerana saat kita berhenti menyembunyikan luka, luka itu mula dipulihkan. Dan jika dalam tengah semua ini Anda tetap berdiri teguh, meski dengan air mata, meski dalam goyah, satu hari Anda akan menyedari sesuatu sedang mekar di dalam jiwa Anda. Kerana dalam genggaman Tuhan, kesakitan bukanlah sesuatu yang memusnahkan. Ia menjadi hujan yang membasahi tanah kering. Ia menyuburkan bumi hati kita. Ia membangkitkan benih-benih harapan yang sekian lama tertidur. Dan suatu hari nanti, segala yang hari ini membuatkan kamu runtuh, akan menjadi sebab kamu bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu tidak dilupakan. Kamu sedang dibentuk. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang mata kamu belum nampak, tapi hati kamu akan menyaksikannya tidak lama lagi. Jangan berhenti. Bukan sekarang. Bukan ketika musim yang akan datang mungkin menjadi musim paling indah dalam hidup kamu. Pada malam-malam sunyi di mana kamu menangis tanpa siapapun tahu. Pada saat kamu hanya diam, menanti jawapan yang tidak kunjung tiba. Pada waktu kamu hampir meyakini bahawa tiada lagi harapan. Tapi lihatlah kamu hari ini. Kamu masih berdiri. Itu sendiri sudah cukup untuk disebut keajaiban. Tuhan belum selesai dengan kamu. Cerita hidupmu masih sedang ditulis. Dan bila Tuhan yang menulis, setiap bab yang menyakitkan berubah menjadi penutup yang paling indah. Jadi, tolong jangan berhenti. Bukan kerana ianya mudah, tetapi kerana kamu tidak keseorangan. Dan kerana suatu hari nanti, kamu akan bersyukur kerana tidak menyerah di sini. Tarik nafas dalam-dalam, pejamkan mata sejenak, dan ingat kembali segala hal yang kamu telah lalui. Kenangkan malam-malam tanpa tidur yang hanya kamu dan Tuhan tahu. Ingat titisan air mata yang kamu sembunyikan di bantal. Fikirkan kembali hari-hari di mana kamu bangun dari katil tanpa semangat, tapi kamu tetap bangun. Bayangkan berapa banyak kali kamu menanggung sakit di dada hanya kerana tidak mahu menyusahkan orang lain. Berapa kali kamu berkata saya okey dengan senyuman, walhal di dalam, kamu hampir musnah. Sekarang lihatlah diri kamu. Kamu masih di sini. Selepas semua itu, dengan jantung yang masih berdetak walaupun letih, dengan jiwa yang masih luka tapi tetap berdiri. Dan itu bukan kelemahan. Itu keajaiban. Mungkin kamu tidak perasan, tapi setiap langkah perlahan yang kamu ambil, Tuhan sentiasa ada di sisi kamu. Setiap kali kamu hampir menyerah, tapi memilih untuk bertahan, langit bergetar menyambut keberanianmu. Kamu jauh lebih kuat daripada apa yang kamu fikirkan. Lebih tabah daripada yang kamu sedar. Lebih berharga daripada apa yang mata kamu lihat. Tuhan tidak pernah silap bila Dia mencipta kamu. Dia tahu setiap luka yang akan kamu tanggung. Setiap jatuh. Setiap ketakutan. Setiap pergolakan. Namun tetap memilih untuk mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Dia memilih untuk berjalan bersama kamu. Memanggil kamu dengan nama, bukan dengan kesilapan kamu. Dia melihat lebih dari sekadar wajah. Dia mengenal bahagian terdalam yang orang lain tidak tahu, dan tetap memanggil kamu sebagai anaknya. Dan jika hari ini, saat ini, kamu rasa kamu sudah sampai ke batas, ketahuilah, disitulah tempat kegemaran Tuhan untuk bekerja. Dia pakar dalam membina kembali apa yang runtuh, menghidupkan kembali impian yang mati, menyembuhkan hati yang patah. Dan Dia belum selesai. Mungkin kamu masih dalam proses, tetapi penamat cerita ini sudah punya nama,
kemenangan. Jangan biarkan kesakitan ini menjadi halaman terakhir. Jangan menyerah sekarang. Kerana tangan yang membenarkan angin bertiup adalah juga tangan yang mampu menenangkan badai. Dan Tuhan ada dalam perahu itu. Walaupun nampaknya Dia sedang tidur, Dia tidak pernah tinggalkan kamu. Maka menangislah jika perlu, tapi jangan berhenti. Tersandunglah, tapi teruskan melangkah. Goyah, tapi jangan berpatah balik. Kerana setiap langkah kamu, walau kecil, sedang ditulis di langit dengan dakwat kekekalan. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, memang susah, tapi berbaloi. Memang sakit, tapi aku bertahan. Aku hampir menyerah, tapi Tuhan memegang aku. Dan pada hari itu, pada hari itu, kamu akan faham bahawa setiap diam, setiap penantian, setiap air mata sedang merajut satu kesaksian terindah dalam hidup kamu. Dan kamu tidak akan mampu menahan air mata. Kerana saat itu, jauh di dalam jiwa kamu, kamu akan sedar bahawa kamu tidak pernah dilupakan. Tidak pernah sekalipun kamu diabaikan. Tidak pernah sekalipun kasih sayangnya terhadapmu diberikan separuh hati. Sejak awal, kamu telah menjadi alasan mengapa Tuhan terus menulis kisah-kisah yang penuh harapan. Dan antara semua kisah indah yang sedang Dia ciptakan, Dia memilih untuk menulis salah satu yang paling mengagumkan melalui hidupmu.